Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collect. Untuk sesi review pada kali ini, kita akan buat perbezaan di antara Beyblade original dan juga Beyblade fake. Dan Beyblade yang dipilih untuk sesi review pada kali ini adalah Hazard Kerberos 7. Untuk yang versi fake, kita akan pilih Beyblade brand SB. Bagi versi Takaratomi, Hazard Kerberos boleh didapati melalui Chozi Triple Booster Set. Itu adalah booster set yang ada 3 Beyblade, iaitu Hazard Kerberos, Z-Achilles dan juga Woolborg. Bagi brand SB, anda tak perlu dapatkan booster set, tapi anda boleh beli Beyblade tu single. Menarik tentang brand SB ni, apabila kita beli, kita bukan saja dapat item yang seperti yang saya sebut tadi, tetapi kita juga akan dapat grip. Complete lah kalau beli set SB ni. Launcher dia pun bukan basic launcher, dia adalah launcher yang kiranya advance sikit lah. Sebab launcher ni dia boleh combine dekat grip je. Satu lagi masalah dengan versi fake ni, kadang-kadang dia tak ikut accurate design yang original. Contoh yang terbaik ni kita boleh tengok dekat dia punya launcher. Kalau perasan, launcher je ni songsang. Dia punya arah masuk tali pun dia terbalik. Jadi ini akan buatkan pemain yang nak main tu, apabila kita nak tarik launcher ni, dia kena, cara pegang dia tu lain sikit. Di sini kita ada stiker Hazard Kerberos. Kalau diletakkan sebelahan, boleh nampak lah kualiti dia pun lain. Material pelekat untuk yang versi fake ni lebih boleh katakan tak secantik yang original. Dan potongan stiker yang versi fake ni dia tidak se-accurate yang original. Jadi bila kita apply stiker ni pada Beyblade, nampaklah dia tak betul-betul ikut bentuk potongan tu, so dia lari sikit. Ini adalah layer Hazard Kerberos. Di sebelah kiri adalah versi SB, manakala di sebelah kanan adalah versi Takaratomi. Layer Hazard Kerberos ni dia ada gimmick di mana dia punya blade tu boleh bergerak masuk ke dalam dan masuk keluar. Kiranya kalau kita lawan, dia boleh absorb attack pihak lawan kita.
Untuk versi SB, nampaknya dia pun ada tiru gimmick Takara Tomy. Cuma perbezaannya, dia punya movement dekat bahagian layer tu tak smooth, tak selancar, atau dia tak smooth lah macam Takara Tomy punya absorption. Tapi dari segi rekaan tu boleh katakan lebih kurang 99% sama lah. Dia memang tiru betul-betul mold Hazard Carbius. Dan bagi mereka yang tak tahu, untuk membezakan layer original dan juga yang fake, kita boleh tengok skru yang diguna pakai di bahagian belakang ni. Kalau yang versi Takara Tomy, skru dia tu dia unik sikit. Ni bentuk skru dia. Kalau versi fake, tak kira lah brand SB ataupun brand-brand yang lain, skru yang dipakai bahagian belakang ni adalah skru biasa. Seterusnya kita akan beralih ke bahagian disc pula. Hazard Carbius menggunakan disc nombor 7. Dan kedua-dua Beyblade ini, yang original dan juga yang fake, menggunakan disc yang sama. Macam mana kita nak bezakan antara original dengan fake? Untuk yang Takara Tomy, disc yang warna hijau ni, dia bawah dia ada color silver. Dia tak hijau sepenuhnya. Manakala yang versi bootleg ni, kalau kita tengok, dia punya color hijau tu memang full. Tapi dari segi function tu boleh katakan both brand ni samalah dia punya disc. Untuk driver dia pula, Hazard Carbius menggunakan driver Atomic. Tetapi untuk versi bootleg ni, kita takkan dapat driver Atomic. Boleh dikatakan dia ada sedikit misleading pada gambaran yang ada pada packaging Beyblade fake ni. Sebab kalau tengok bahagian packaging dia, dia memang tulis ataupun tunjuk gambar driver Atomic. Tapi sayangnya bila kita buka, kita memang tak dapat driver Atomic, digantikan dengan driver yang lain. Jadi keseluruhannya untuk yang versi SP ni, layer dengan disc je kita akan dapat yang lebih kurang sama seperti Takara Tomy. Cuma yang bahagian driver je digantikan dengan driver yang berbeza. Kita dah pun lihat perbezaan di antara versi SB dan juga versi Takara Tomy. Sekarang jom kita tengok dua Beyblade ni beraksi di atas gelanggang. Check it out.
hasil dari pertarungan ni, jelaslah kita boleh nampak bahawa brand Takara Tomy memang yang terbaik lah. Sekian saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.